Selalu kita dengar kerajaan kata SST dikecualikan, maksudnya pelihara orang miskin lah, atau yang golongan Golongan bawah. pertengahan. Tapi at the same time, dia tak cukai orang kaya. Contoh, jet peribadi. Apa nama, jet peribadi tak kena cukai. And then kalau saya hantar anak saya pergi sekolah swasta, 5,000 sebulan, yang kenakan charge 5,000 sebulan, tak kena cukai. Padahal nak cari keluarga yang mampu berbelanja 5,000 sebulan ni payah. Memang tak ada. Majoritinya 5,000 ke bawah. Tak adanya 5,000 ke atas, tak ada. Jarang. Memang apa nama, minoriti lah. Saya ingat dalam parlimen ada orang question, kenapa tak dicukai jet peribadi ni? Kementerian Kewangan punya jawapan, dia kata, oh kita nak galakkan tourism, pelancongan, supaya orang-orang kaya boleh datang melancong kat sini, naik private jet. Misalnya ni satu benda, kita borak tadi macam mana betapa ramainya rakyat Malaysia pergi apa nama, melancong kan, Melancong pergi di dekat Hajjai ke kan, even dekat lokal punya spot pun orang kebanyakan kan orang kaya yang ada jet peribadi kan. Betul. So kalau betul kita nak increase kita punya pelancongan bukannya melalui jet peribadi tu, Betul lah. berapa kerat je yang mampu untuk bayar jet peribadi ni kan.